Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini pengetua akan membuat video live, mungkin beberapa minit untuk para pendengar, penonton yang gemar menonton channel Pengetua AI. Hari ini pengetua akan upload satu video yang mengandungi motivasi cabaran 130 hari motivasi murid untuk episod 26 hingga 30. Hari ini episod ini amat penting untuk anak-anak semua agar dapat meningkatkan keupayaan dan motivasi masing-masing dalam mengharungi cabaran pendidikan pada masa ini yang semakin hebat. Anak-anak semua, sebagai seorang remaja, kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita supaya kita dapat meningkatkan jati diri, kekuatan dalaman kita melalui pelbagai motivasi, bukan sahaja daripada channel Pengetua AI, tetapi dari nasihat dari ibu bapa, guru-guru serta orang yang lebih tua daripada kita. Anak-anak sekalian, seharusnya anak-anak menerima apa saja nasihat yang baik. Jika kita fikir perkara itu penting bagi kita, kita ambil. Kita mestilah sentiasa bersikap positif. Dan kita hendaklah akur dengan apa saja kebaikan yang kita rasakan. Perkara itu penting untuk kita hari ini dan hari seterusnya. Anak-anak sekalian, jadilah manusia yang hebat. Jadilah insan yang hebat, cemerlang, generasi yang dapat membimbing orang lain, memberi manfaat dan juga menjadikan anak-anak semua orang yang hebat pada masa depan. Saya amat berharap agar anak-anak semua menjadi insan yang cemerlang, akhlak, sahsiah, kecemerlangan akademik pada hari ini dan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.